Hai semua, hari ni kita akan main Skyblock. Dan ini episod 3. Myra baru jatuh. jadi dia hilang pisau batu dia. Dan ini memang apa yang kita tinggalkan masa episod 2. Jadi hari ni kita akan buat kebun. Kali ni bukan ladang. Tak payah nak jatuh ambil tu, dah hilang dah. Okay, kita nak buat kebun, Myra. Dan oh ya, saya tak ada pickaxe. Sekejap, saya buat pickaxe untuk kamu. Kamu jadi ambil batu. Nah. 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 Ambil. Kamu ambil batu banyak. Sebab kita nak tukar. Sebab saya nak padam rumput-rumput ni. Nak guna untuk kebun. Kamu ambil je. Saya manakala buat kebun, saya padam ni, padam tanah. Tak apa Myra, saya tak usik kamu pun. Ni. Sambil beberapa tanah dulu. Yep. Tapi masalahnya kita tak ada infinite source untuk air. Saya buat kebun sini sementara ya Myra. Sementara saja. Ini tujuan untuk kita beri makanan dekat haiwan kita ni. Saya nak sekejap, masalahnya saya tak ada. Okay, bagi saya batu. Oh, banyak 30. Okay, saya boleh buat pickaxe batu yang baru. Maksudnya saya boleh ambil besi. Jom kita ambil besi. No, you take stone. Don't worry, I only take like maybe 10 iron ore and then I'll let you use it. Oh ya, kerana dia jatuh, dia baru hilang pisau batu yang saya bagi dia semalam. Saya tunggu blok ni spawn. Oh ya, ada juga saya buat ni macam delay sikit, jadi tak terlalu common lah untuk iron ore ni spawn. Saya perlu tunggu lama dulu. Yep, okay. Tunggu lama. Kau ambil je banyak batu. Jika kamu bagi saya lebih daripada 16 batu, saya bagi kamu pickaxe batu ni, supaya kau boleh ambil besi. Saya ambil besi sini. Kau ambil batu je dulu. Saya ambil 10 ni dulu. Cepat. Okay. Ujo. Ya, kau boleh nampak komen blok di bawah tu. Yap, banyak repeater, maksudnya banyak delay. Tunggu ni. Memang tunggu. Tunggu. Okay. Oh, package kamu rosak kah? Okay. Here. Don't worry, I give you the stone pickaxe immediately for free.
Jangan. Sana. Takut nanti kau jatuh. Sana. Okay. Sini. Here you go. And then, mana batu saya? Bagi saya batu. Okay, kamu boleh ambil besi. You can take the iron now. But be careful, don't fall off. Jangan jatuh. Tu pickaxe batu yang saya baru bagi. Dan kali ni dia bukan rosak. Dia nak buat. Okay. Batu lagi. Nah. Saya perlu buat cauldron yang saya boleh selesaikan masalah ni. Kenapa kau ambil batu? Hah? Kenapa kau ambil batu? Ni ada tempat masak sini. Dah nak petang dah ni. Jadi jaga ramai kau. Kita akan melawan. Haraplah tak ada. Sekejap. Apa saya nak buat tadi? Lupa terus. Apa saya nak buat? Oh ya, nak buat cauldron. Lupa. Cauldron 7 blok saja. Jadi saya akan letak ni. Ni kamu kah? Mega, kamu kan letak ni? Oh, okay. Saya tak siapa masuk. Kau nak saya masakkan? Okay. So, I hope you. You can take your iron now. Kau boleh ambil besi kamu. Besi kamu dah masak dah. Saya dah masak dah untuk kamu. Saya nak masak. Rasa saya hanya perlu 6. Saya akan buat ni lebih luas. Oh ya, kita perlu lampu juga. Lupa pasal tu. Lampu yang membantu kita. Jangan Mega. Sabar, jangan binasa. Kau bina sampai sini saja. Sini saja, tak payah bina sini. So ni untuk kebun kita. Ataupun contohlah, you can build like that. Jangan bina sini. Biar ni lubang. Biar ni jadi lubang. Tapi hati-hati, jangan jatuh. So kali ni kamu ada banyak barang kan? Biar ni jadi lubang besar, tak apa. So ni untuk kebun kita. Okay. Tu baru okay. Nak ambil tanah ni. Wow, bertuahnya saya. Not even funny. Macam besi saya dah masak. Oh, dah masak 8. Yay. Cukup dah untuk buat cauldron. Yes. So ni sebab tu lah saya perlu besi. Sebab ni lah saya perlu besi. So saya perlu cauldron untuk hujan. Untuk hujan datang pasal sebelah ambil guna baldi saya. Jangan.
Jangan ya kau boleh bina situ, Tapi jangan bina dekat lubang ni. Hati-hati Maika, kamu dekat tepi tu. Kenapa sepadam ni? Where are you? Terkejut saya. Black teruk. Saya nak ambil tanah. Hati-hati, kau jangan masuk dalam sekali dengan saya. Nanti kita dua terperangkap. Kamu sana. Don't worry. Oh, Mara, can you jump up, please? Just wait. There. Done. Go to this. Okay. Saya ada lagi ke layer dekat bawah ni? Saya ada kan? Ya ada. Bedrock. Jangan jatuh Maika. Saya buat lubang dalam ni. Dah hati-hati. Jangan jatuh. Cun. Okay. Yeay, dah cukup tanah. Saya tunggu hujan. Ya. My God. Apa saya cakap tadi? Jangan jatuh, hati-hati. Barang kamu dah hilang. Ni. Keks. Hati-hati. Dah tak pernah ambil. Nanti kamu mati lagi. Oh ya, lupa. Saya bagi pickaxe tu dekat Maika. Oh Maika, bagi saya batu. So, saya terpickaxe tadi. Sebab saya bagi kamu pickaxe saya tadi. Bagi saya batu. Bagi saya batu. Bagi je. Saya tak kisah berapa. Dah. Okay, cukup dah. Boleh ambil lagi untuk kamu stay je. Okay, yes. Saya perlukan benda yang saya bantu. Jangan jatuh Maika. So, saya tengok buat sesuatu. Bagian sini. Oh, ya. Kita ambil ke at least saya ada buat sesuatu. Bila hujan? Tunggu air datang dari sini. Sampai bersih lagi. No, we cannot cheat. Jangan tukar hujan. Jangan tukar di sini jangan. Biar je lagi natural je.
Okay. Itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi. Dan bye.